Cerita dia macam ni. Sebenarnya power bank ni ada dua jenis tau. Satu support fast charging, satu lagi tak support fast charging. So macam mana nak bezakan? Jom aku explain. So kat tangan aku ni ada dua jenis power bank. Satu daripada jenama Xiaomi Redmi tahun 2020. Ini jenama brand Joannell tahun 2024. So kat sini kita boleh tengok ni kapasiti dia adalah 20,000 mAh. Sama juga dengan yang ni. Kapasiti dia korang dapat tengok 20,000 mAh. So dua-dua ni sama saiz lah, lebih kurang. Cuma beza dua ni apa? Satu tak support fast charging, and satu lagi Joannell ni dia akan support fast charging. Beza dia dekat korang boleh tengok dekat kotak ataupun diorang bagi tahu kan, ataupun dekat input dia sendiri korang boleh tengok beza ni. So kat sini korang tengok apa beza. Beza dia color kan. So kalau fast charging korang akan nampak yang warna oren ni. Warna oren ni dia menandakan dia fast charging lah untuk 20 watt. Yang ni biasa punya charging. So dengan cara warna oren ni korang boleh identify dia memang fast charging. So apa pendapat anda? Ada yang kena tipu tak masa beli power bank? Cik komen kat bawah.